Adakah anda rasa penat bekerja siang malam tetapi setiap kali gaji masuk ia habis begitu sahaja untuk bayar hutang? Ramai golongan N40 dengan gaji RM5,000 berdepan masalah simpanan kosong kerana terjerat dengan hutang kad kredit dan pembiayaan peribadi yang mempunyai kadar faedah setinggi 10% hingga 18%. Biar putih tulang, jangan putih mata. Jika anda terus membiarkan cash flow anda menjurut leher, silap hari bulan, kecemasan kecil pun boleh menyebabkan kewangan anda tumbang sepenuhnya. Save dan like dulu sebab Melissa nak bagi satu manfaat. Anda boleh guna teknik debt consolidation melalui refinance rumah. Contohnya, jika nilai rumah anda telah naik, anda boleh ambil cash out untuk tutup hutang personal loan. Dengan menggabungkan hutang ini ke dalam pembiayaan rumah pada kadar faedah sekitar 3.55 hingga 4.2%, anda bukan sahaja menjimatkan faedah, malah boleh menambah baik gaji bersih anda dalam sistem bank. Saya Melissa, kepakaran saya adalah bantu cari plan refinance yang berbaloi supaya anda dapat penjimatan untuk meringankan beban. Melissa pernah bantu klien kurangkan komitmen bulanan daripada RM2,700 kepada RM1,500 sahaja. Penjimatan RM1,200 setiap bulan untuk simpanan masa depan. Jangan biarkan hutang faedah tinggi makan masa depan anda. Gunakan aset rumah anda dengan bijak untuk ketenangan minda. Follow Melissa for more tips.